Arab Street, Masjid Sultan. Golden Landmark. Alamak, penat ni nak panjat tangga. Second floor Level 2. I go in the escalator lah. Masuk ambil escalator Dahlia Cafe. Sini. Makan lah. Dengan cik tarik berapa nasi goreng putih tu? 78. 8. Nanti cek dulu ada orang. Tapi diorang bawa balik kerja, bawa apa. So tadi I pergi kedai Kak Nas. I pergi ni buat cincin I dulu, tangan I ni tengok abang. Lepas tu dah ada kopak, dia kecil. pergi buatkan baru. Lepas tu I pergi kedai Kak Nas. Kak Nas cakap, dia tanya dia makan apa? Makan nasi goreng. Kat mana? Kedai Dahlia. Oh, kedai Dahlia tingkat 2. Dah lama tak datang kan. Udang, goreng udang. Semua masak. Dah lama you kat sini you. Inilah orang dia, cantik terus. Kenangan cincin dah dibuka. Tahu lama makan. Penali Nanggali sakit. Nasi goreng daging. This is beef fried rice. Tapi saya minta putih. Nasi goreng putih daging. Asyik. Bunyilah sedap. Datang kan? Dekat Golden, dekat Village Hotel, Golden Landmark. Tingkat 2. Aku dengar tutup pukul 5. I think close at 5 o'clock. Wait, I ask. Ada seating To order next door, to makan here. Nasi goreng kat kedai Dahlia, Golden Landmark tingkat 2. Power. Beef. Sis, mana sis? Pukul berapa buka kedai? Buka pukul apa, tutup apa? Pukul 10 sampai pukul 4. Hari Senin sampai? Senin sampai Sabtu. Ahad tutup. Public holiday pun tutup. Public holiday pun tutup. Bos mana bos? Mana dia? Jarang kita cari dia. Tengok bos ni dah lama dekat sini. Duduk dalam. Jom. Adik angkat suka follow you punya jalan-jalan cari makan. Nanti dia post kat I. Inilah dia. Cik Puan Dahlia. Orang otai, orang lama Orang lama. Dekat sini dah berapa tahun dah kedai kat sini? Almost 20 ya. 20 tahun. Kita sampai lupa-lupa bila
Siapa tu? Kakak tu cakap dia makan kat Dahlia terus teringat kebalik. Terus naik. Dia punya nasi goreng. Dia ada kedai lagi satu dekat Tanjung Pagar tu, yang nasi padang tu yang korang pernah nampak kan. Tu adik dia punya. Kakak dia punya. Pertama lah, kita family. Family business Saya lah. pernah pergi kan, Yusufani. Pernah. Oh, my sister. Adik. Bersih kedai dia Kedai dia bersih. Sini makanan dia pernah meletup. Lunchtime jangan datang, nanti korang tak sabar. Lunchtime very crowded. Lunchtime very crowded. Open Monday to Saturday. Sunday public holiday close 10 AM until 4 PM. Okay. Golden Landmark tingkat 2. Naik tangga belok kiri. Action terus. Kedai Dahlia dah lama 20 tahun berkhidmat Kalau awak datang betul-betul dekat sini, awak selalu kan lalu lalang dekat kedainya. Zam-zam lah apa kan. Betul-betul diagonally opposite Diagonally opposite. You just cross the traffic light. Kalau awak boleh, oh sini ada lift lah. Ya Allah, aku tak nampak je got lift. Okay. Then you panjat sini, climb up the staircase, you turn to the left. Okay. Kedai Dahlia. Very nice lady. Very nice lady. Dekat Nas cakap dengan I nasi goreng aja, I will go. Because I love nasi goreng. And this is Chinese style beef nasi goreng Kalau awak nak order macam saya order, nasi goreng Cina, daging. Okay. Chinese beef fried rice. Kalau saya suka masuk kedai-kedai curut-curut. Okay, I like to go into shops which is into small lanes. Lorong tikus. Saya suka masuk. Saya bukan tak suka lah pergi restoran. I like to go to restaurant also. Saya pun suka pergi restoran. But restaurants are very commercial kan, besar. Then they have menu and everything. So okay lah, but I love all this Malay food, you know. Alright, datanglah. Golden Landmark shopping mall tingkat 2, second floor. 20 tahun Dahlia tu baik-baik. Ini sekarang dah kurus lah. Dulu bukan dia kurus sangat.